Okay, hari ni kita pergi Aeon Big. Aeon Big. Try tak? Tu. Ambil tu. Satu Okay. saja. So dia ada troli macam budak-budak je. So budak-budak boleh lah macam acah-acah beli belah. Tapi bapak dia yang bayar. Jom. Yang ni nanti jadi nanti ni pun nak join ke? Tanya. Okay, hari ni apa vision kita hari ni? Kalau Aeon, ya. Okay, nanti dulu. Kalau Aeon ni biasanya dia ada session RTC tau. Reduce to clear. Kat mana-mana lah Aeon Big ke Aeon ke mesti ada. So korang kena cari dekat bahagian dia di antara barang basah dengan barang-barang dapur biasanya. Jangan carikan baju-baju. Barang-barang dia best lah. Biasanya macam banyak dan tengok hari. Ikut nasib. Ikut nasib. Kita tengok hari ni. Mana? Ada ke tak? Tak ada. Sweet. Hari ni adalah tak banyak. Ada tak banyak ni cakap ikut nasib. Ni? Dia ikut nasib. Oh tu ada tu. RM4. Telur RM3. Omega. HX. Kira murah ni 10. So biasa 30 dalam RM9 lah. 50%. Untuk 50%. Telur kampung. Telur kampung RM3. Hati-hati sayang. Okay lah. Ada juga telur apa? Masin. Telur masin. Telur masin pun RM3 juga. RM3. So kalau 10 RM3 biasa kita beli sepapan kan? Sepapan dalam tapi ni Omega. RM10. Omega lain lah, lagi sihat, lagi ayam ni lagi apa? Bervitamin lah. Lagi banyak vitamin lah. Ayam lagi bervitamin. Vitamin RM3 apa lebih. tahu. Dan adalah juga ni potato. Jadi kentang-kentang 50% less. Ni apa dia? Kentang. Kentang yang? Kentang tak kot. Apa? Ubi. Ni ada sweet potato. Sweet potato kita. RM10. Tengok RM10. Okey lah. Oh, tak ada harga lah. Maksudnya kena timbang dulu. Ni berapa harga bos? Oh best kan? RM8.9. RM8.9. Tapi 50% dalam separuh harga lah. Sudah potong harga lah. Potong harga sana. So dalam RM8.9. Nak yang? Ni. Boleh lah satu. RM4. So dalam RM4 lebih lah. Kita nak beli tempe. Salah. Tempe RM1.3. Standard lah tempe Tempe RM1.3 okey lah. RM1.3. Tempe untuk harga tempe RM1.3 okey. Hari ni jadi dulu. Sebab aku rasa pagi lah. Kita datang pagi. Cuba tengok dekat area si. Bila datang pagi, sayur-sayur masih segar baru-baru lagi. Nak hari Sabtu, diorang tahu dah. Kena datang hari weekdays lah kot. Weekdays banyak? Weekdays banyak. Biasa kita pergi weekdays ada banyak. Maghrib kan? Tengok nasib lah. Apa yang apa yang ada. Aku tak tahu schedule apa yang sesuai. Aku datang pun kadang ikut nasib. Sayur-sayur biasa aku beli situ yang murah-murah. Kadang ada dekat ni juga, rak ni. Kat mana? Ni. Tu ada tu. Final clearance. So, dia akan tulis ni? Final clearance. So ni RM7. Untuk yogurt ni. Good Tapi day. yogurt ni biasa memang harga dia lah. Ni RM3. Biasa kan ni RM6. Yes. Tapi tarikh dia biasanya dah nak expired. Nak dekat expired lah. Kau kena makan. 22 hari bulan. 22 hari bulan. Hari ni berapa? Hari ni 19. Lagi 3-4 hari. Ni RM2. Tapi biasanya kita minum je lepas tarikh tu. Betul tak? Kita makan je. Jangan kaitkan saya dalam hal ni. Yang ni lah semua. Ni tengok ni RM5. Biasa harga RM7 lebih. Terus RM10 untuk sour cream. Murah-murah. Fragrance. Ni berapa yang? Tak ada tulis. Tak ada. Ni tulis scan kot. Tak tulis. Tapi dia ikut nasib lah benda-benda ni. Dia tak adalah. Kalau aku apa yang kena ni? Dia tak adalah clearance setiap masa. So kita orang biasanya beli kat sini lebih kepada sayur-sayur lah. Clearance untuk sayur. Pokoknya datang untuk clearance saja. Dan kalau dah lalang sampai sini baru kita masuk. Tak apa beli makanan ni yang macam hujung-hujung. Betul tak? Yang apa? Kat sini tak ada. Sini Aeon Big. Aeon Big tak ada sushi semua. Kita banyak option. Kita banyak option. Ada NSK, ada Lotus, ada Mylin, ada Aeon.
Sekitar Seremban ni Berlambak-lambak. banyak. Ada Best Mart. Best Mart. Within 5 kilometers to 10 kilometers radius, kita orang ada lebih kurang 7 ke 8 hypermarket. Sorry orang Sepang tiba. Orang Sepang kena relate. 7 ke 8, 10 lah. Ya, Lotus, NSK, Aeon, Aeon B, Best Fresh Mart. Maiden ada 2. Maiden ada 2. Ya. So banyak. So we have a very big, huge option when it comes to groceries. Adik, Alright, ni salah satu daripada promotion. Bang, dia nak turun. Mana nak turun? Dekat kawasan Mid ni pun ada dekat yang promotion. Reduce price. Macam apa tu? Aku tak makan sangat daging merah. Ni RM12 per pack. Compare dengan NSK, NSK lagi murah lah, aku boleh cakap. Tapi untuk kesegaran, NSK pun kadang-kadang aku tengok daging ni lagi segar. Yang ni tengok lah, kalau lagi kurang harga mungkin aku akan beli lah. Kakak mana? Tapi dia aku akan lah. Kita nak beli dumpling punya skin. Kita nak buat dumpling. Kita nak cari pau untuk sekolah Aquaman. Hari Raya. Hari Raya. Jumaat depan. Okay, one of the thing yang best, dia banyak option of food. Frozen food. Frozen food. Banyak gila option. Compare dengan Maiden, NSK. Lupa kita ada Jaya Grocer, jangan lupa. Jaya Grocer. Tiba. Jaya Grocer. Nantilah, nanti kita bawa. Kita pergi beli gardenia je kat situ. So dia banyak. Option dia lagi banyak. Compare dengan yang ya, tapi sikit-sikit lah. Macam sikit-sikit tu dia tak adalah macam banyak satu peti ais tu untuk brand yang sama. Ni pun reduce to price. Harga RM2.8. Aduh lah. RM9. Yang ni aku cakap, elok je. Boleh je makan, buat cekodok ke apa semua, tak ada masalah pun. Untuk laran ni aku rasa lagi 3-4 hari apa kau buka taruh dalam peti ais. Boleh pergi makan. Tapi pisang ni bapak mertua aku selalu bagi. So no point untuk aku membeli pisang. Untuk aku beli. Nak telur ayang? Mana? Nak telur. So kita ambil telur ni. Telur ambil 3 pun lebih kurang 10.5. Apa? Kita ambil yang sehat-sehat sikit. Antara salah satu aktiviti korang boleh ni lah, berlumba. Okay, Afal lumba sini. Sini, diri sini. Okay, diri sini. Okay, diri sini. Stop. Aduh. Berapa? 1, 2, 3. Pergi sana. Lari. Afal kejar. Kejar. Itu dia di belakang. Peserta kedua sedang mengejar akaknya dengan kelajuan 24 km sejam. Dia mengejar akaknya tapi tidak dapat kerana akaknya terlalu jauh. Dah, jangan jauh sangat. Sini. Come. Mata balik. Dah, cukup. Dah, cukup. Bangga orang kan. Jangan tak nampak kan ni. Tapi sini ada juga yang grade B RM8.99. Tapi ni yang biasa lah, yang standard macam ni. RM8.99. Murah. Kita ambil satu. Alfa. Sini, taruh makanan. Ni final clearance. Mana? Oh, sini ada frozen juga, final clearance. Tahu mana final dia. Yang ini. Tapi tak sure yang sana ke yang sini. Tapi harga dia taklah murah sangat. Standard je. Frozen fruit untuk makanan seafood ni kita orang jarang sangat makan. Jarang makan. Nampak langkah saya. So kita akan beli yang tak adalah fresh, aku rasa frozen juga. Dekat Best Mart nanti kita akan bawa untuk next episode. Make sure korang stay tuned. Tu nak pergi mana tu? Adik. Sekejap. Jangan lari jauh-jauh. Tak maulah saya. Siapa nak bayar tu? Ni kalau dia tak 50%, harga dia RM7. Nanti esok. Kalau yang tadi tu, harga dia 50% reduce. Yang ni bukan telur biasa, dia telur ni lagi sehat lah.
Lagi banyak Okay. nutrition. Jom. Kalau tengok yang tadi tu kita beli grade B kan. Berapa ni? Sama RM9, 899. Apa yang sen? C Asal kalau RM11? A1185. Betul, A1185. Kita kawal lah. Terkawal. Actually, antara salah satu sebab kita orang suka jalan-jalan dekat mall ni adalah kita brisk walk. Kita jalan-jalan. Kalau pesan kita orang pakai kasut. Tu, pakai kasut. Kasut run, kita ada brisk walk. Tapi kita malas nak brisk walk dekat taman. Kita jalan lah dekat Pressure, taman pressure. Taman pressure sebab ramai banyak sangat laju. So kita jalan-jalan dekat kata apa, dekat mall, dekat tempat-tempat ni. So kita boleh jalan-jalan. Budak-budak ni boleh main-main. Tapi bahayalah, kena hati-hatilah takut kaca-kaca pecah ke apa, langgar. Tu bawa telur. Elok Afa. Saja je nak langgar. Itu dia ada promotion untuk air Sunkist. Minute Maid. Air apa? Air jus lah. Tapi kita tak minum ni. Ada Ice Freezer. Ya, Freezer. Kita punya sponsor trip sebelum ni. Kita menang. Lollipop. Sekejap, sabar tengok dulu. Ada susu-susu. Harga semua harga yang final clearance. Ni apa ni? Tora Cafe. Tora Cafe. Apalah. Apa ni ya? Pucuk harum. Pucuk harum guys. Pucuk harum. Pucuk harum. Indonesia Raya. Ngomong. Indonesia Raya. Merdeka Timur. Ni orang sana ni. Melihat. Ada agak spices yang dah siap pre-pack. Ada tak yang kita nak? Ada black pepper. Ni kita tak pakai Berbenda ni. Desiccated coconut. Oh, ada ni lah latte macchiato. Kita boycott. Kejap tunggu dulu. Kenapa ada banyak? Murah harga. Murah lah. Sepatutnya harga dia 24. Satu je. Oh, ada juga ni. Satu Payung. je. Korma. Orang tak makan lah korma selepas raya. Ni. Olive oil. Oh, kau nak peanut candy? Kacang tumbuk je. RM11. Kacang tumbuk bang. Mana? Kacang tumbuk. Kacang tumbuk mana? Peanut candy ni kacang tumbuk lah. Oh, iya ke? Kan? Ni mokona cappuccino mokona. Tu lah. RM10. Macam nak ambil. Tapi RM10 kan? RM10. Dah habis RM10. Dah habis murah dah. Baiklah. Banyak kopi ke rumah. Ya. Kopi kat rumah banyak je. Alright. That's all. Tu, satu je. Itu saja untuk hari ni. Kita akan bayar. Kita tengok berapa banyak kita habiskan. Yelah. So that's all daripada kami. Kita dah habis berapa hari ni? Betul lagi kita dah habis hari ni. Untuk pagi ni adalah RM21.05. Yes. Untuk telur, sayur, kentang dan jajan-jajan. Apa lagi? Tempe. RM1.05. Alright. So jumpa lagi next video. Bye bye.